Kalau hampa nak achieve body goal, benda utama yang hampa kena buat adalah utamakan protein. Contoh macam this high protein chicken egg drop soup ni. Barulah badan shape cantik, kulit, kuku, rambut pun lebih sihat. So, jom kita start. First kali tumiskan dulu bawang putih dan bawang merah yang dah dicincang. Tumiskan sampai naik bau and then boleh masukkan ayam. Bila ayam dah panas, boleh masukkan chicken stock and then kita nak rebus pula carrot yang dah dicincang halus macam ni. Rebus dia sampai lembut and then kita masukkan ayam kisar pula. Lepas tu bolehlah perasakan dia dengan mushroom seasoning, garam sikit and then nak pekatkan kuah, letakkan ayam tepung jagung sampai jadi pekat macam ni, barulah kita boleh dropkan kita punya telur. Saya pakai 4 biji tau. Buat macam ni, jangan kacau lagi, biar dalam 5 ke 10 second barulah dia jadi tekstur cantik elok macam ni. Lepas tu boleh masukkan cendawan, ikutlah cendawan apa pun, shiitake ke apa-apa ke semua boleh, okay? And then spread sikit white pepper, nak pakai black pepper pun boleh, sesame oil sikit and daun bawang. And dah siap lah. Yang ni saya buat portion boleh makan 3 ke 4 orang tau. Tahu tak, bila protein cukup, badan senang nak bakar lemak, kurang lapang, and paling penting badan nampak lebih shape cantik elok, bukan kurus kering lembek tu je. So tu je, cukupkan daily protein and follow untuk banyak lagi resepi high protein macam ni.